Hai, Assalamualaikum. Ada tak sahabat yang tengah cari idea nak masak-masak? Asyik menu yang sama je kan tiap-tiap hari. Jomlah kita masak pat pet ala Thai. Masakan yang ringkas je. Okey, yang penting ada lauk dan sayur dalam satu menu. Jemput ya sahabat. Makan dengan telur dadah. Kalau suka berkuah, buat kuah lebih ya. Jemput makan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan telur dadah. Jemput lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ni dengan telur dadah. Makan dengan nasi panas-panas. Ya Allah, memang ngam sangat. Sedap, Masya Allah. Tahap kepedasan, bergantung kepada cita rasa masing-masing. Begitu juga dengan rasa manis ke, masin ke, adjust ya. Dia punya kuah ni sedap. Sedapnya. Sahabat semua mesti cuba tau. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya guna 10 ketul ayam kampung. Seterusnya bahan untuk dikisar halus. Ada orang yang nak kisar kasar sikit boleh juga. Saya akan guna 2 biji bawang merah besar yang saiz sederhana, 2 ulas bawang putih, 2 batang serai. Kita ambil bahagian yang bawah tu, yang lembut tu. 2 inci halia, 2 inci lengkuas, 2 inci kunyit hidup. Bagus ya guna kunyit hidup ni sebab ianya anti radang. Seterusnya 4 batang cili siam. Saya tambah juga 6 batang cili padi. Dan bahan rahsianya ialah sedikit belacan. Ada 2 bahan rahsia nak jadikan pak pet ni lebih terangkat. Jadi tonton video ni sampai habis ya. Ini hasil kita kisar halus bahan-bahan tadi. Seterusnya daun limau purut. Daun limau purut ni kita jangan letak awal. Kenapa? Nanti saya bagi tahu. Saya juga akan masukkan sedikit lobak merah dan juga baby jagung. Jom kita start masak. Mula-mula macam biasa panaskan minyak dahulu. Kemudian kita akan tumis bahan-bahan ni sampailah pecah minyak. Kita kacau-kacau sebati semua bahan-bahan ni. Nak jadikan pak pet ni lebih sedap dan terangkat, saya masukkan 1 sudu besar sos tiram. Kalau ada sos ikan, elok masukkan juga. Kita tumis sampai dah pecah minyak macam ni. Kemudian dah boleh masukkan ayam. Kita gaul-gaulkan dulu dengan bahan-bahan ni. Supaya meresap ke dalam ayam kampung. Sekarang saya masukkan sedikit air. Kita akan renihkan masak lebih kurang dalam 40 minit ataupun 50 minit ataupun sehingga masak. Bergantung kepada ayam tu ya. Ada jenis yang ayam kampung lembut sikit kan ataupun yang keras. Kita masak sampailah betul-betul masak ayam tu. Sambil menunggu tu dah boleh potong sayur. Saya masukkan baby jagung dan juga lobak merah. Saya masukkan juga sedikit kacang buncis ya di hujung nanti. Cara potong tu bergantung kepada sahabat ya. Carrot ni saya potong panjang-panjang.
Dah boleh masukkan sedikit garam dan juga Maggi cukup rasa. Saya juga masukkan sedikit gula. Nak seimbangkan rasa masin dan manis tu. Yang ini saya tambahkan 1 keping asam gelugur ataupun asam keping. Begitu juga dengan sedikit serbuk lada hitam. Serbuk lada hitam ni akan jadikan bau ataupun aroma menjadi lebih harum dan juga rasa lebih sedap. Lebih kurang dalam 5 minit sebelum tutup api, barulah kita boleh masukkan daun limau purut. Okey, jangan masukkan awal-awal, nanti rasa pahit. Lagi satu, memang kena buang urat tengah tu. Sebab kalau tak buang, nanti masakan kita akan jadi pahit. Dan satu lagi, mengikut petua dapur, pilih daun limau purut yang bentuk angka 8. Okey, yang ni tak berikan rasa pahit. Bila ayam dah empuk, barulah boleh masukkan sayur. Okey, saya tak suka sayur tu lembik ya. Jadi saya kena masuk ujung-ujung. Bila makan, rasa kerup-kerup lagi sayur tu fresh. Jadi bahan rahsia nak jadi kapak pet ni lebih kick, mesti letak belacan, okey, lada hitam, asam gelugur dan mesti letak daun limau purut. Terpulang kepada cita rasa sahabat, nak buat yang lebih kering ataupun berkuah. Jadi kepada sahabat semua, jangan lupa cuba resepi yang sangat-sangat mudah, ringkas je kan. Makan dengan nasi panas-panas memang terangkat.